Hari ni hari pertama dah adik kakak dia yang kita boleh long tabian ataupun daftar nama untuk pergi berjalan seluruh negara Thai. Mengikut projek Tiu Thai คนละครึ่ง การเที่ยวไทยคนละครึ่ง pergi berjalan, pergi melancong seluruh negara, kerajaan bayar kepada kita separuh, lepas tu kita kena bayar sendiri separuh adik kakak. Tapi kita kena beri kepahaman dulu kepada adik kakak, tempat-tempat yang kita nak pergi berjalan ataupun kita nak masuk pergi duduk di dalam hotel ke apa ni ke, kita kena pilih hotel-hotel atau tempat-tempat kedai-kedai yang kita nak pergi beli ke nak pergi duduk tu ke, kena kedai-kedai tu daftar nama dengan kerajaan. Jadi mulai daftar nama hari ni hari pertama 1 Karakum semenjak jam pukul 8 tadi. Tapi bunyi katanya hari ni ada masuk dalam website dia tu ya bersumak molek adik kakak dia. Lepas tu setelah mana kalau kita daftar berjaya dah, manakala esok lusa hari Jumaat ni kita boleh dah lah nak pergi ni. Kita boleh nak pergi berjalan dah. Pak-pak ni kita boleh pilih tempat kita nak pergi berjalan dah adik kakak dia. Kata kita nak pergi berjalan mana. Tu dia. Maka adik kakak kemudian pada tu masuk depak duduk dalam hotel ke di kedai makan ke akhir sekalinya akhir-akhir bulan 10 ni adik kakak dia tu. Tu dia deh. Cara kita nak pergi berjalan ni adik kakak, misal katanya kita cong siap dah. Supaya royak saat ni lah. Kata tempat yang kita nak pergi jalan ni dia wi kepada kita 2 peseng. Peseng yang pertama dia panggil kata bandar utama, Mueang Lak. 22 bandar utama. 22 Mueang Lak. Ni kita cek tengoklah kata bandar mana ratek wilayah mana ratek. Manakala lebih pada tu adik kakak ada 55 wilayah hak patut pergi jalan. 55 Mueang Na Thiau ataupun Mueang Rong adik kakak. Jadi Mueang Na Thiau ni termasuk juga 3 wilayah mu kita. Taning Jalan Menara. Jadi apabila misal katanya kita pilih nak mari berjalan di Menara, kita kena pilih lah kata hotel mana kata yang ikut serta dengan projek dengan kerongkan ni. Dengan projek ni. Kita tengoklah misal kata hotel AB. Kita boleh kata hotel ni dia long tabian masuk projek ni ke tidak. Kalau hotel tu masuk projek ni, kita nak pergi jalan hari Jumaat ni. Kita kena masuk hotel tu saat ni, kita kena check in tu lah. Belum daripada pukul 4 tu kita boleh dah mulai check in. Lepas daripada kita semenjak pukul 4 tu boleh dah lah. Maka lepas daripada kita check in dah tu adik akak, kita boleh pilih kedai. Kata kedai duduk dalam sekitar tempat kita duduk tu lebih kurang 100 kilo. Kata hak mana kata masuk serta dengan kerongkan ni. Misal kata kita nak pergi makan nasi di dalam kedai mamak. Kita cek tengok kata kedai mamak ni masuk kerongkan Tiu คนละครึ่ง ke tidak. Kalau dia masuk kerongkan Tiu คนละครึ่ง ni adik akak, kita boleh pergi beli makan ni di dalam kedai mamak saat ni dengan harga separuh. Tu dia harga separuh. Hak 100 kod sepinggir dia kita kena bayar ke dia. Sekadar 50 kod sepinggir saja adik akak dia. Lalu tu hari ni hari pertama tapi bunyi khabar katanya Allah ramai benar ya bersumak bolong tabian daftar tu go Allah nak masuk tak boleh adik akak. Hamba pun nak masuk tak boleh lagi ni insya-Allah hamba pun nak long tabian daftar nama juga tu. Mana ada peluang ada hak boleh pergi berjalan seperti demo ramai-ramai. Tu dia. Molek benar projek ni adik akak. Tiu คนละครึ่ง. Kau lagu mana adik akak dia? Kalau adik kakak ada masalah mata kelabu, nampak tak berapa nak cerah, boleh pergi periksa mata free di kedai klinik Wan Sai Ta Sik Ro Road di hadapan Hospital Sik Ro Road Jala. Potong spek mata harga mulai 890 kod saja. Jangan lupa setiap kali ada masalah mata, sengohlah di kedai klinik Wan Sai Ta Sik Ro Road di hadapan Hospital Sik Ro Road Jala.